Assalamualaikum geng kebun. Masuk kebun tak hari ni? Tuai apa? Hari ni kami tuai 2 buah masam. Sebenarnya saya ni tak berapa suka buah-buah masam, tapi suka tanam. Belimbing buluh yang kami tanam ni memang warnanya kuning. Dari dia kecil lagi memang dah warna kuning. Memang ada belimbing warna kuning dan warna hijau. Sebenarnya yang warna hijau tu bagi saya lebih sedap sebab dia lebih rangup. Kami saja nak tanam yang lain sikit. Bila kita tanam macam-macam jenis pokok ni di kebun kita, kita tak perasan kadang-kadang pokoknya dah berbuah. Kami memang tanam macam-macam pokok di kebun. Tak banyak, sebersikit aja untuk makan sendiri, dan kalau ada lebih kami berbagi. Hari ini juga kami tuai limau kasturi. Orang Johor panggil limau sambal sebab sinonim dengan sambal belacan. Dah kuning-kuning buahnya sampai gugur ke tanah. Kalau petik, saya suka ada tangkai sikit untuk tahan lama. Pokok limau kasturi saya ni dah lama tak dicantas dahan. Jadi tengok tu yang atas-atas saya tak sampai nak ambil. Buahnya tinggi, dahannya tinggi, jadi saya tak sampai nak tuai. Nak panjat tangga pun tak berani. Esok lusa saya akan cantaskan pokok ni. Jom tanam. Alhamdulillah.